Selamat pagi, saya nak beri satu pesanan ikhlas dan mesra. Okey, kepada warga negara Malaysia yang nak melakukan perjalanan ke luar negara, saya menasihatkan supaya semak dulu status perjalanan anda ke luar negara. Okey, awak boleh masuk ke Google, type aja semak status perjalanan, nanti akan ada page yang akan keluar, masukkan nombor IC dan semak. Sekiranya tiada halangan, tak ada masalah. Sekiranya ada halangan, rujuk ke pejabat immigration. Sebab apa? Ramai yang, bukanlah ramai, tapi adalah kes-kes di mana mereka sendiri tak tahu mereka telah di blacklistkan ataupun disekat perjalanan kerana masalah hutang dengan LHDN ataupun custom, SPRM atau apa-apa agensi yang berkaitan. So daripada situ mereka akan mengalami kesulitan untuk berlepas ke luar negara. Lepas tu datang ke kaunter, minta tolong, okey, tak boleh lah. Jadi sebelum berlepas ke luar negara, semak dulu. Dan paling terakhir awak boleh semak sehari sebelum berlepas lah. Sebab ada kes dia kata dia pernah semak, tiada halangan. Masa nak keluar tu ada. Saya tanya bila awak semak? 1 bulan lebih. Sebulan lepas tu lah. Sebelum tu, sebulan sebelum. Tapi sekatan tu aktif selepas daripada tarikh yang disemak tu. Okay, so rancang perjalanan anda ya. Terima kasih.